Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pemuda Dakwah TV. Ini merupakan perjalanan menuju ke makam Tunku Jabakeh yang berada di Kampung Diahkrut. Beliau merupakan seorang ulama besar, juga beliau merupakan panglima perang di masa yang telah terdahulu. Dan alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengunjungi makam beliau. Dan inilah makam beliau, yaitu Tunku Jabakeh yang berada di Kampung Diahkrut, Kecamatan Merah 2, Kabupaten Pidijaya, Aceh. Beliau wafat di tahun 1651 Masehi. Dan alhamdulillah inilah suasana di tempat makam beliau. Tabarakallah, Masya Allah. Beliau juga merupakan seorang panglima perang yang dulunya melawan Portugis. Dan alhamdulillah, tabarakallah. Semoga kita mendapatkan keberkahan daripada beliau. Amin ya Allah.